Okey, selamat kembali ke sesi kupasan kita. Hari ini kita nak rungkai satu topik yang sangat penting, melangkaui simpanan. Kenapa kita nak borak pasal evolusi bina kekayaan zaman sekarang? Sebab, sejujurnya, undang-undang permainan keuangan dah berubah. Apa yang berkesan untuk mak ayah kita dulu, tak semestinya relevan untuk kita sekarang. So, jom kita mula. Jom kita selami benda ni. Simpan je duit dalam bank, ia selamat. Ayat ni memang kita dah biasa sangat dengar dari kecil kan? Memang betul bank tu selamat dari hilang atau dicuri. Tapi dalam ekonomi moden sekarang ni, adakah ia betul-betul selamat untuk masa depan kewangan kita? Rujukan kita hari ni memang terang-terang mencabar mitos yang dah lama tertanam ni. Bila kita sebut pasal simpan duit je, ada satu ilusi besar. Kita tengok angka dalam akaun bank kita tiap-tiap bulan dan kita rasa selamat. RM100 tu nampak tetap RM100. Tapi realiti yang pahit, inflasi tak peduli pun pasal simpanan tu. Walaupun nombor tu nampak maintain, kuasa beli duit tu sebenarnya makin mengecil. Fikir je lah pasal harga barang runcit sekarang, kos minjak dan harga rumah yang makin naik. Duit kita tu sebenarnya perlahan-lahan tengah dimakan inflasi. Ini bawa kita kepada satu persoalan yang agak kritikal. Kalau kita cuma berdiam diri dari segi kewangan, adakah itu bermaksud kita sebenarnya sedang rugi dalam diam? Jawapan paling jujur ialah ya. Duit yang terbiar secara automatik akan hilang kuasanya dari masa ke masa. Kalau kita sekadar simpan dan tak buat apa-apa inisiatif tambahan, kita sebenarnya tengah tertinggal ke belakang. Bahagian 1. Wang aktif lawan wang terbiar. Inilah peralihan paradigma yang pelabur moden tengah fokuskan sekarang. Falsafah utamanya sangat simple. Jangan sekadar simpan duit tu, biar duit tu yang bekerja. Kita kena keluar dari zon selesa menyimpan dan melangkah ke arah yang lebih aktif iaitu melabur. Anggaplah duit anda tu macam pekerja yang tak pernah rehat, yang kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, semata-mata untuk gandakan nilai untuk anda. Tapi macam mana nak buat? Jangan risau, kita ada alat digital yang dipanggil penasihat robo. Contohnya macam MyASNB Ria. Ia adalah satu alat pelaburan pintar yang bantu anda labur secara sistematik bergantung kepada profil risiko anda sendiri. Maksudnya, anda tak perlu pun jadi pakar pasaran saham yang asyik menghadap graf hari-hari untuk mula bertindak. Dan apa yang menariknya, teknologi ni bukan jenis pakai tangkap muat je. Ia akan customize ikut kesesuaian anda. Contohnya ada portfolio agresif yang selalunya jadi pilihan orang muda sebab mereka ada banyak masa nak hadap naik turun pasaran. Kemudian ada juga pendekatan yang seimbang untuk mereka yang nak risiko tu diurus dengan lebih tenang. Pendek kata, sistem ni faham apa yang unik untuk setiap individu. Seterusnya, kita tengok pada strategi pula, kuasa konsistensi. Pelabur moden tak lagi main masuk duit bergumpal-gumpal sekaligus. Konsep ni mudah, tapi power gila. Pelaburan konsisten. Daripada labur sekali je dengan jumlah yang besar, kita tambah nilai yang sikit-sikit tapi secara bulanan dari masa ke masa. Cara yang sistematik ni bagi peluang pada sesiapa je, tak kira berapa besar pendapatan mereka, untuk mula bina kekayaan secara perlahan tapi pasti. Kenapa cara konsisten ni sangat berkesan? Ada 3 sebab. Pertama, ia hilangkan elemen emosi. Anda takkan mudah panik bila pasaran saham jatuh sebab caruman tu jalan secara automatik. Kedua, ia bina disiplin kewangan yang kuat. Dan ketiga, ia bantu kita harungi kitaran pasaran. Waktu harga tengah jatuh tu, caruman bulanan anda sebenarnya tengah beli unit pada harga diskaun. Bijak kan? Tapi kita kena sentiasa berpijak di bumi yang nyata. Hasil pelaburan tu memang sentiasa berbeza, sangat bergantung pada keadaan pasaran. Betul, disiplin tu banyak bantu pertumbuhan portfolio. Tapi kita tak boleh lupa yang pasaran ekonomi ni sentiasa beralun. Bukan manjang je graf tu mencanak naik ke atas. Ini bawa kita ke bahagian yang penting, semakan realiti dan fahamkan risiko. Jom kita kaji sikit fakta ni. Kena faham betul-betul bab ni. Pelaburan bukannya magic. Ia langsung bukan skim cepat kaya atau tongkat sakti yang boleh ubah hidup dalam semalaman. Kekayaan sebenar ambil masa, perlukan kesabaran dan pemahaman yang jelas. Kalau ada sesiapa kat luar sana janjikan untung besar tanpa apa-apa risiko, tolonglah, tu memang ilusi semata-mata. Hakikatnya, dalam pelaburan, nilai boleh naik dan nilai juga boleh turun. Tak ada keuntungan yang garanti 100%. Sebab itulah, pakar kewangan selalu ingatkan, laburkan hanya duit yang anda sanggup biarkan untuk jangka masa yang panjang. Dan satu lagi peraturan penting, jangan main ikut trend buta-buta. Ilmu pengetahuan tu pelindung risiko kita. Okey, habis dah bab teori, jom beralih ke bahagian aplikasi. Macam mana nak mula langkah pertama?
Langkahnya tersangatlah simple. Boleh buat guna phone je sekarang. Langkah pertama, muat turun aplikasi My ASNB. Ada je dekat iOS, Android mahupun Huawei. Langkah kedua, daftar akaun anda. Dan langkah ketiga, masa daftar tu masukkan kod rujukan ni, SG5JFP. Proses 3 langkah ni memang direka untuk buang segala benda leceh yang selalu buat orang rasa malas nak start. Dan ada info bonus ni. Kalau anda gunakan kod rujukan SG5JFP tadi masa daftar, anda berpotensi untuk dapat ganjaran permulaan sebanyak RM20 masuk terus ke akaun. Nampak macam kecil nilainya, tapi ini adalah dorongan motivasi yang sangat dialu-alukan untuk anda buat langkah pertama tu. Untuk rumuskan keseluruhan topik hari ini, kita berdepan dengan 2 pilihan yang jelas. Nak kekal terperangkap dengan sekadar menyimpan, tapi nilai makin lama makin kecil, dimakan inflasi, ataupun nak terus bergerak ke hadapan. Perbezaan paling besar dalam ekonomi moden hari ini ialah keputusan membezakan antara membiarkan wang tu terbiar atau memaksa duit tu jadi aktif bekerja. Nasihat terakhir dari rumusan kupasan kita, mula je dulu, biarpun secara kecil-kecilan. Anda tak perlukan modal ribu-ribu pun untuk start. Kemudian, kekalkan konsistensi. Disiplin buat sikit-sikit tiap bulan tu jauh lebih mantap berbanding masuk duit sekaligus tapi jarang-jarang. Dan yang paling penting, sentiasa belajar sebelum anda laburkan duit di mana-mana. Pendidikan kewangan tu senjata utama anda. Jadi, soalan terakhir untuk anda fikirkan hari ini, adakah duit anda sekarang ni tengah aktif atau sekadar terbiar? Cek balik akaun bank tu. Adakah ia tengah berehat sambil hilang kuasa beli atau anda dah mula gerakkannya dengan bijak? Keputusan yang anda buat hari ini bakal tentukan masa depan anda. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama dan pastikan duit anda tu berpeluh sikit untuk bekerja keras demi anda.